Camping kali ni kami tak gunakan kemah langsung. Wah, hujan lebat Ini bila dah ada gas, air pun dah naik, batu semua memang tak nampak. Okey, hari ni aku kat Tanjung Malim, pergi ke campsite Atan lah. Sekarang ni ikut kan dah petang lah. Camping sempoi-sempoi lah hari ni kan. Aku pun ikut lama lah tak datang Atan campsite ni. Cuma kali ni aku akan camping dekat dia punya area pulau tu. Ada jalan lah, ada jalan khas untuk 4x4 dekat situ. Kita tengoklah jalan dia macam mana kat sana nanti. Kita ada beli-beli. Dah makan-makan. Okay, let's go. Okay, sekarang ni kita tengah nak menuju ke Atan campsite Lubuk Petai. Kita nak pergi bahagian yang pulau tu, yang untuk 4x4. So tadi tanya dengan CEO, dia cakap orang baru nak check out. Kita orang yang baru nak masuk. Tu banyak kereta keluar. Jalan ni dulu aku datang okey je. Sekarang ni dah ada kesan runtuh lah dekat tebing ni. Banyakkan campsite kat sini semua mesra memancing lah. Itu kalau kau nampak orang yang jalan kaki ni siap menjala lagi. Jalan dia kecil tau. So kalau ada orang kat depan tu, kita kena bagi ruang sikit dah untuk orang masuk, sebab dia jalan dia satu lane je. Tapi asalkan kiri kanan dia besar, ada space untuk kita ke tepi, okey je. Dekat sini memang banyak campsite. Sepanjang aku jalan ni, macam-macam campsite ada. Okey, inilah laluan untuk 4x4 yang nak menghala ke Atan campsite Lubuk Petai. Dekat sinilah akan melintas anak sungai. Setup kita orang kali ni memang nak simple-simple je. Beratapkan awning daripada kereta dan tanpa menggunakan sebarang kemah. Okey, sekarang ni kita dah siap set up kita punya awning dengan tempat kita nak lepak. So ni kita dah ready nak pergi mandi. Jom. Tu campsite kita orang lah, nampak? Kita orang taruh kat situ. Yang tempat kita duduk. View dia sungai sini. Okay, ni view sungai. Oh, dah tertutup lah tempat ni. Ingat tak benda ni dulu yang aku lompat kat sini kan? Dah tertutup lah, nampak? Sebabkan kepala air tu lagi habis, benda-benda ni semua tutup. Tanah situ pun dia hakis sikit. Dah tak ada dah. Nanti nak tunjuk video kita orang pernah swing kat sini dulu. Inilah video yang kita orang masukkan tu. Dulu boleh terjun tiruk sini Siap ada tali Tarzan lagi. Pokok yang sangkut tali Tarzan tu pun dah hanyut. Video tu ada lagi dalam YouTube channel ni.
Tapi kalau tengok kan, air dia memang jernih kan? Memang jernih. Nampak tak? Boleh nampak batu-batu kat dalam ni. Nampak batu-batu kat dalam tu boleh nampak. Sejuk tak air? Sejuk ni. Sejuk? Sejuk lah. Yalah. Dari segi bunyi sejuk. Betul lah tu. Lama betul rasa tak apa masuk dalam sungai. Kita camping last year kan. Last year lepas tu kita cycling lah. Itulah ni barulah masuk dalam sungai balik. Yo. Simbah orang tu, simbah orang tu. Nak sesuaikan jap badan. Sejuk, air dia sejuk. Kita dah lama dah. Sesuai ke? Lama dah tidur. Ya. Ingat patutnya ada pokok kat situ kan. Tapi dah tak ada lah. Tempat swing tu, tempat orang swing. Okay, ada orang nak menyelam. In 1. In 3. One lah. Apa 3 3 to 1. Alah. Tak payahlah. In 3, 2, 1. Apa? Dia pot ni best sebab dia boleh berenang tau. Air dia tak cetek lah kan. Tu lah dulu daripada sini boleh terjun. Sekarang dah tak boleh. Dah ni dah pokok ni. And ni dulu rata sini nak. Kat kepala air tolak tu. Saya tak menyelam lah air berenang. Okay. Sejuk. Okay, jom kita cari ikan, tengok ikan apa. Hujan ni macam terapi. Bunyi titis dia tu buat jiwa jadi tenang. Menu malam ni daging steak tenderloin dari Australia. Kita marinate dekat sini dan masak terus. Daging ni memang lembut dan kurang berlemak.
dia stick. Bismillah. Stick medium. Manis rasa tu. Medium rare. Tenderloin. Manis. Dia lembut-lembut manis lah macam tu rasa dia. Medium rare. Marvelous. Sedap. Jadi masak medium rare macam ni, dia memang lembut. Dia boleh rasa juicy daging tu. Bila dia gigit tu kan, dia tak ada rasa liat tau. Dia lembut. Ibaratnya dia terus blend yang itu punya mulut tu. Kita tengok air malam ni. Mungkin menjala ke itu lah. Cari udang malam ni kan. Macam aku cuma nak mandi. Mandi malam-malam fresh. Memang fresh. Tak sama dengan air sejuk kita mandi kat rumah. Ni memang air nature. Air daripada bukit-bukit kan, daripada gunung-gunung. Ada banyak batu ni, air pun jadi sejuk. Petang tak sempat nak tunjuk setup. Sebab hujan lebat lah. Setup kita orang pun simple je. Sebab kita orang rasa lama tak tidur kat hammock. Hujan-hujan tu memang best lah. Okay, atas ni tempat wife aku, Mira. Bawah ni tempat aku. So bila kita orang baring tu nanti boleh nampak view. Ni view tempat kita orang punya tempat masak semua, tempat kita orang makan sini lah. Malam ni kita orang tidur kat hammock je. Lama dah tak tidur hammock. Teringat masa zaman-zaman hiking and wild camping dulu. Malam. Okay, selamat pagi. Sekarang baru pukul 7.30. Hujan memang lebat lah malam tadi. Panjang malam lah hujan. So air dia pun deras dengan keruh lah pagi ni. Aku nak pergi tinjau jap tempat jalan masuk untuk 4x4 punya. Kalau air deras macam ni, agak-agak dalam mana dia punya air tu kan. Nampak tak? Sungai. Yang ni pun sungai. Sebelah sana. Kita pergi depan sikit. Ni tak silap aku campsite fruit farm. Belah sini. Fruit farm punya campsite. Pagi ni memang tak ada orang lah. Ni jalan yang aku lalu untuk masuk. Masuk dia boleh nampak lah kat sini air belah sini, sungai yang belah sini dia arus tu tak kuat dan cetek je. Kalau tengok yang belah sini pula, memang buat kuat lah. Ini arus yang sini kuat tu.
So jalan lintas untuk 4 wheel punya kat sini lah. Nampak situ. Kalau ikut ni boleh je lintas. Dia punya paras air ni tak dalam kan. Tapi aku rasa aku nak tunggu dulu air disurut. So, kalau kawasan sini sebenarnya petang-petang budak-budak banyak je mandi. Ni dapat campsite tu Atan campsite. Kalau untuk yang bawa kereta, dia kena parking kat seberang sungai sana. Pagi tu aku dapati yang kereta aku tak boleh nak start. Sebab apa jadi macam tu? Aku tekan start button tanpa start enjin. Dan mungkin aku tak perasan benda tu agak lama sampai buat bateri kereta ni jadi kong. Masa tu aku minta tolong jiran kampus sebelah untuk jump startkan kereta. Alhamdulillah ada hamba Allah ni baik, Farid nama dia, yang jump start guna kereta Toyota Land Cruiser dia. Kalau Abang Farid ada tengok video ni, janganlah lupa komen kat bawah. Hutan dan sungai ni memang tempat yang menenangkan. Tempat rehatkan minda dan jiwa dari hiruk pikuk dunia. Okay guys, aku dah di penghujung video. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah jumpa di next trip. Assalamualaikum.